Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kentang cheese yang mudah, tak banyak bahan, confirm sedap sangat-sangat. Disukai budak-budak pun, anak saya memang gemar sangat-sangat benda ni. Korang kena cuba, dan saya pun suka sangat. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Jom kita buat. So mula-mula kita potong kentang. Okey, anggaran pada kentang ni adalah dalam 1 kilo macam tu. Tapi nanti kita akan sukat pakai cawan. Okey. So kita buangkan kentang ni. Bahan yang murah sangat-sangat. So dah buang kulit dan kita potong dadu atau ikutlah korang janji, korang potong untuk mudahkan dia masak serata dan cepat masak macam itulah. Okey. Potong macam ni je. Janji korang kena potong dia. So nanti dia masak serata dan cepat. Okey. So kita basuh ni. Lepas kita basuh, kita boleh rebus dia. Kita rebus dia, masukkan air, dia rebus, tak perlu letak apa-apa dulu. Just rebus macam tu je sampai dia empuk. Okey, so kita gaul-gaulkan dulu. Kalau korang nak tahu dia empuk ke tak, korang ambil satu, try lenyitkan. Kalau dah boleh lenyit, korang angkat. Okey. So ni dah boleh dilenyit. Dah boleh angkat lah. Okay, anggaran dalam 30 minit macam tu saya rebus dia. So teruskan dia. Kita angkat dia. Bahan yang simple sangat-sangat tapi sedap guys. Korang kena cuba benda ni. Dan boleh buat frozen pun. Masa panas-panas korang lenyitkan dia. Kalau dah sejuk nak lenyitkan dia susah. So masa panas-panas korang lenyitkan dia. Pakai bawah cawan macam ni. Korang lenyitkan dia. Masa panas memang senang sangat nak lenyitkan. Okey. Lepas kita lenyitkan, kita sukat. So total yang saya dapat adalah 2 cawan setengah. Okey. Kalau ada ketulan sedikit tu tak ada masalah. Janji lenyit macam yang saya buat ni. Okey. So kita sukat dia. So ni dalam anggaran 2 cawan dan satu lagi 1/2 cawannya tu. So saya masukkan garam 2 sudu kecil. Masukkan perasa korang. Okey. Ikutlah perasa korang nak masuk berapa. Nak letak aji pun boleh. So gaulkan dia. Tunggulah suam baru korang letak tepung. Atau dah sejuk baru korang letak tepung. Kalau letak masa panas-panas takut dia lembik pula. Okey. So kita tunggu dia sejuk. Sudah sejuk korang masukkan 1 cawan tepung gandum. So gaulkan dia bagi semua rata. Mudah sangat-sangat. Tapi kalau korang nak letak sayur, bawang goreng boleh je, tak ada daun bawang boleh je, bukan bawang goreng, daun bawang. Tapi anak saya tak suka daun-daun hijau macam tu. Dia nak just simple tapi nice. Gitu. Tapi ni memang sedap sangat-sangat. Korang kena cuba. Simple sangat-sangat bahan-bahan dia. Okey. So korang dah ratakan tepung. Okey. Korang rehatkan dia lah dalam 10 minit macam tu. Dan korang bolehlah buat bulat. So ni hasilnya. So saya pakai cheese biasa. Kalau korang nak pakai cheese yang tarik tu, korang boleh pakai mozzarella cheese. Kalau korang pakai mozzarella cheese, korang akan boleh dapat yang tarik panjang tu. Dia pakai mozzarella cheese. So ni saya pakai cheese biasa je. Saya buku macam ni. Korang potongkan kecil-kecil dulu sebelum korang nak guna. Okey, ni kita buat kecil-kecil je. Benda ni makan besar-besar tak sedap. Kita nak buat kecil-kecil je. So ni saya pakai setengah cheese tak pakai banyak-banyak. Sebab kita buat pun tak banyak. Ini saya letak sosis. Sosis pun kita letak kecil je. Kita nak buat kecil. Kalau korang letak besar, kita takut koyak. So kita buat rasa-rasa je. Ini kita bolehlah buat bulat.
Kalau korang punya melekat kat tangan, korang boleh main dengan air. Confirm takkan melekat. Korang punya tangan kena basah lah. Untuk tak nak dia melekat dekat tangan korang. Macam ni hasilnya. So, buat bulat. Macam ni. Nampak tak? Korang boleh buat banyak-banyak dulu. Masukkan cheese. Masukkan hotdog. Sosis. Jangan besar-besar sosis. Takut koyak. Saya pun buat kecil. Kita buat rasa-rasa ujung-ujung ni. Tapi memang padu guys. Sedap sangat-sangat. Tak perlu besar-besar pun sosis saya. Pakai sosis yang terbaik. Mesti rasa dia lagi sedap. Okay. So ni kita buat yang terakhir. Tangan saya sentiasa basah. Sebelum korang golek dengan korang sebut roti ni, korang kena basahkan dia punya permukaan dia. Okey, bila dah basah, korang gentilkan macam ni. Kena gentilkan. Kalau tak nanti dia tercabut. Dia tertanggal bila goreng. Okey. So saya beli dekat kedai kek sebut roti ni, murah je. 500 gram boleh dapat RM5 macam tu. So benda ni boleh pakai, murah sangat-sangat. Korang boleh dapat, senang dapat lah. Nak buat sebut roti ni sendiri pun boleh. Korang blender roti dan korang goreng sangai dia sampai garing macam ni. Tapi better korang buat beli yang dah siap je. Murah sangat-sangat guys. Okay, ni hasilnya, nampak tak? So nak masak dia pun ada tips dia. Kita takut dia meletup. Mula-mula pastikan minyak korang dah panas. Jangan tak panas. Baru korang masukkan korang punya bol kentang ni. Bola kentang kita ni. Pastikan minyak korang dah panas lah. Yang dah panas tu baru kecil api. Dan dia masukkan. Kita masukkan semua. Ni total semua yang saya dapat. Saya buat tak besar, tak kecil. Ngam-ngam je. Untuk ni boleh buat frozen juga. Lepas korang dah goreng, sejukkan dan boleh bekukan. So ni bila dah masuk semua, dah macam ni, korang boleh kuatkan sikit api dan sodok. Jangan lupa sodok macam ni. Untuk dia takut melekat kat bawah tu. So api yang sedang, masak sampailah dia terapung. Dia masih berat lagi ni. Kita masak dia sampai dia terapung. Sentiasa kacau, jangan tinggalkan. Sebab kalau tak kacau, dia atas masak, bawah tak masak. So boleh meletup juga. Ni goreng terlampau lama pun boleh meletup. Cukup dia dah terapung, korang boleh angkat dia. Okey. Dia dah terapung, maknanya dalam dah masak. Kita cuma nak rangupkan kat luar tu je. Okey, so nampak tak dia dah terapung macam ni? Maknanya dah masak. So bolehlah angkat. Jangan terlampau lama, takut nanti cheese kita akan meletup. So boleh angkat ni terus. Okey. Masa saya nak angkat ni, yang last tu, dia dah terlampau lama dekat dalam kuali tu. Dia nak meletup dah. Cheese dia dah menggelupu keluar. Dah terkeluar sikit tu, nampak tu? Tak ada masalah. Dia tak meletup lagi, dia cuma nak terkeluar sahaja. Okey, so ni hasilnya. Makan panas-panas, cicah dengan sos padu guys. Korang kena cuba. Nak frozen, tunggu dia sejuk pun masuk. So ni hasilnya dalam dia. Mantap guys. Kalau korang nak cheese tu bertarik, korang boleh pakai mozzarella cheese. Boleh tarik sampai jauh lah. Sampai tahun korang. Okey, so ni hasilnya. Berbola kentang cheese. Kita extrakan sikit sausage gitu. So tak ada sausage pun tak apa. Makan macam tu mantap guys. Korang kena cuba guys. Sedap sangat-sangat. Rangup di luar, berlemak kat dalam. Lembut di dalam dan berlemak pula tu. So korang kena cuba benda ni. Resipi yang paling simple, mudah sangat-sangat. Tak banyak bahan. Bahan-bahan pun murah. So kita jumpa next sekejap. Assalamualaikum. Bye guys.